kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna. Ya, kembali lagi dalam siaran khas sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2025 dengan temanya Wanita Beraspirasi Membina Legasi. Dan sempena dengan siaran khas ini juga ya, kami ada soalan kuis untuk anda menangi pelbagai hadiah yang kami sediakan. Jadi teruskan mendengar siaran ini kerana soalan-soalannya adalah berdasarkan temu bual kami bersama-sama dengan panel jemputan di Konti. Sebelum itu juga saya nak ucapkan terima kasih ya kepada rakan-rakan strategik kerana turut sama meraihkan wanita-wanita hebat ini dalam Nasional Warna bersama dengan kami, geng Kakak Petang. Antaranya Mai Tudong Fazura, terima kasih kepada Yaya Rosli, kepada Bidaurak dan juga untuk Nest HQ, juga untuk Floristika Official, untuk Seri Pacific Official, kepada Kayan Tropika, untuk Bella Medispa _Bahau, Bella Medispa _Semenyih, Bella Medispa _Seremban dan juga Bella Medispa _Senawang. Baik, untuk jam yang seterusnya tetamu kita sangat-sangat istimewa petang ni. Kita bersama dengan jejaka kacak kita lah depan ni. Encik yang berusaha, Encik Saiful Zaman Yusof, iaitu pengarah bahagian program radio, dan kita bersama dengan yang berusaha Puan Nur Fazilah Hashim, timbalan pengarah bahagian program radio. Selamat datang Bos Cik Pus dan juga Kak Fazi. Kita biasa panggil Kak Fazi kat sini. Alhamdulillah. Puan Fazi, selamat datang. Tapi sebelum kita nak tanya ni, dah cucuk-cuik dah semua bos saya. Nyanyi. Dia kata Bos Cik pun nak nyanyi katanya petang ni untuk kita wanita-wanita ni semua. Okey, jadi sempena Hari Wanita, wanita beraspirasi membina legasi, saya tuturkan bait-bait lagu Sheila Majid ini serangkap. Wow. Wajah selembut bayu, lenggang dan lenggokmu, kepribadian wanita ayu. Selamat Hari Wanita. You nak merdu suaranya. Bos macam tunjuk kat saya kan, macam ayu lah sekali tu. Bukan dekat awak, bukan kita semua. Okey lah untuk semua wanita-wanita di sini. Terima kasih Bos Cik Pus hari ni kan. Baiklah bos, bertemakan wanita beraspirasi membina legasi. Bagaimana sebenarnya Bos Cik Pus sebenarnya melihat peranan dan sumbangan wanita ni dalam dunia penyiaran, khususnya penyiaran radio, dan apakah usaha yang dilakukan bagi memperkasakan lagi bos wanita dalam bidang ini bos? Jadi sebelum kita melangkah ke pertanyaan tersebut, kita takrifkan dahulu seperti yang terdapat di dalam konti Nasional FM sentiasa di hati, iaitu wanita beraspirasi membina legasi seperti Hari Wanita Antarabangsa 2025. Jadi tarifan kepada beraspirasi dengan membina legasi itu sendiri. Bermaksud beraspirasi ialah bagaimana satu cita-cita, semangat, inspirasi wanita, sama ada dia seorang ke, dia beramai-ramai ke, untuk membina satu keyakinan diri ke arah masa depan yang lebih baik dalam dunia hari ini. Jadi kita kena faham takrifan tersebut. Baik bos. Barulah kita pergi kepada apa soalan, lupa. Bagaimana sebenarnya bos nak mengangkat sebenarnya memperkasakan wanita dalam bidang penyiaran ni? Lagi-lagi radio ni bos. Okey, dalam bidang penyiaran kita mempunyai kepelbagaian, sama ada radio, TV ataupun media baru ataupun media sosial. Jadi peranan wanita yang kita nampak dalam memperkembangkan kreativiti, iaitu sebagai penerbit, betul. Kemudian sebagai penyampai. Dan di depan saya sekarang ni saya tengok wanita. Jadi saya tak nampak Sonic di sini. Sonic meraihkan wanita. Saya tak nampak Rizky pun di sini. Aizat pun tak nampak. Aizat ada. Tak ada yang nampak di skrin ni lah. Baik bos. Jadi dalam bidang kreativiti ni, jadi bagaimana teori pemikiran ataupun bagaimana keyakinan untuk membina kandungan itu sendiri. Jadi bagaimana nak disampaikan kepada semua, pada pendengar radio, kepada penonton TV,
dan juga kepada para pengikut social media ataupun media sosial. Jadi di situ kita nampak dari segi penerbit, penyampai, penyunting, pembaca berita, pemberita dan kemudian kepada semua editorial yang akan menyampaikan, yang akan menyiapkan kandungan untuk disampaikan dalam siaran radio dan juga menerusi siaran TV. Jadi di situ kerjaya itu dah berlaku. Jadi bagaimana wanita perlu mendalami ilmu itu lebih lagi daripada lelaki dan bagaimana membina kreativiti, pemikiran kreatif supaya kandungan itu dapat diterjemahkan sampai kepada para pendengar dan juga para penonton. Dan sebagai contohnya, bila Nasional di Hati di sini, tokohnya ialah Puan Salbiah, Ya, betul. pengurus Bos Nasional kami. FM. Itu sebagai contohnya. Jadi pada hari ini mungkin kita melihat wanita juga boleh menguasai ataupun di RTM ini sendiri seperti pengurus saluran TV1 dan juga pengurus saluran TV2, kedua-duanya ialah wanita. Puan Noriza dan juga Puan Eng Leng Deng. Jadi wanita boleh masuk dalam pelbagai bidang dan kebersamaan itu telah wujud pada hari ini. Dan kita teruskan supaya sama-sama dapat mempercambahkan bidang pemikiran dan bidang kreatif itu terus ke masa depan. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan jugalah ya. Dan tadi bos ada bagi tahu kan, di sebalik kejayaan lelaki ada wanita di sebelah sebenarnya yang turut sama menyokong. Begitu juga dengan kejayaan wanita, ada lelaki di sebelah, sama ada ayah, suami, pasangan ataupun anak-anak ya, dan keluarga lah. Jadi Ya, sama Lali seperti saya di sini kan. Saya di sini, Siapa di kemudian Puan sebelah Fazli di sini. Kemudian di sana Aizat. Di sini, di sana. Semua sekali. Jadi kita bekerjasama supaya kita lebih kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Yang penting semua informasi yang nak disampaikan tu sampai kepada para pendengar dan juga para penonton. Betul. Baik, untuk Puan Nur Fazilah Hashim ya, yang merupakan timbalan pengarah bahagian program radio ataupun kita panggilan sebagai Puan Fazli sajalah. Kan, jadi seperti dengan Hari Wanita 2025 ni, kerajaan turut juga ya menggalakkan lebih ramai wanita untuk menduduki jawatan dalam kepimpinan negara dan mengambil bahagian aktif jugalah dalam proses untuk membuat keputusan. Jadi sebagai timbalan pengarah program radio, apakah agaknya cabaran, rintangan yang dihadapi ya sebagai seorang wanita dalam kepimpinan, dan bagaimana agaknya dapat memberikan inspirasi kepada wanita lain untuk berada di tahap ini dan juga untuk terus mengejar kejayaan? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat Hari Wanita untuk semua wanita, bukan saja di National FM tapi untuk seluruh negara. Betul. Kalau kita tengok kan, dalam kita punya penyiaran senior RTM, walaupun di pihak atas itu semua barisannya lelaki, tapi tulang belakangnya ramai wanita. Ramai wanita yang menyokong dan menjayakan misi dan visi RTM itu sendiri. Okey, sebagai cabaran lah kalau dalam wanita ini sebagai ketua, yang pertama sekali saya tengok, kita mesti menangani emosi kita. Sebab wanita ni dikenali dengan lebih pada emosi. Ya, setuju. Setuju sangat. Kadang-kadang tak stabil, ada waktu okey. Okey, faham, itu saya faham. Okey, bila emosi kita imbangi dengan kerjaya kita, jadi kita akan dapat melaksanakan tugas kita itu dengan lebih baik. Kerana apa saya katakan kita dapat melaksanakan dengan baik? Bila emosi kita stabil, jadi kita boleh berhadapan dengan semua situasi dan kita dapat membuat keputusan dengan baik, dengan betul. Di samping kita dibantu oleh kita punya pegawai-pegawai di bawah dan juga oleh ketua-ketua kita yang memberi kita panduan bagaimana satu hasil itu dapat dicapai untuk kebaikan organisasi itu jabatan kita sendiri. Jadi cabaran yang lain itu juga, kita ini sentiasa diperhatikan. Jadi kita kena sentiasa berinovasi dan bekerja rapat dengan staf-staf kita di bawah. Jadi kita akan dapat keputusan yang lebih baik dan lebih cemerlang lah untuk kita menghasilkan kandungan program. Terutama sekali sekarang ni kita punya penyiaran memang ke hadapan dalam dunia digital, media baharu. Jadi wanita kena mengisi ilmu, kena ada ilmu dan kena tahu apa yang dilakukan, dan keputusan yang dibuat mestilah selaras dengan apa yang dikehendaki oleh jabatan. Kuasa. Kuncinya Lin, emosi kita perlu diurus dengan baik. Dan yang kedua tadi tu, bagaimana menjadi inspirasi.
kita boleh ambil lah figura-figura yang lain lah. Seperti tokoh-tokoh wanita ramai tapi kalau saya hari ni Jumaat, saya suka ambil contoh isteri baginda Rasulullah SAW, Siti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita tengok dia seorang wanita yang masyhur, seorang usahawan yang menjadi penyokong kuat kepada dakwah baginda sendiri. Jadi saya bagi ringkas sikit sajalah sebab saya bukan ustazah. Jadi kita boleh ambil daripada sirah Rasulullah tu sendiri dan melihat kisah isterinya bagaimana dia menjadi tonggak dan tulang belakang yang kuat dalam kejayaan dakwah tu. Ibaratnya saling sokong menyokong. Betul. Kita membina lebih banyak lagi kejayaan. Siapa kata wanita tak boleh kan? Boleh. Wanita boleh. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Kita akan sambung selepas lagu wanita seluruh dunia. Khas buat anda, Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya,
budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia
merupakan muktamad anda. Nasional Warna 4 petang hingga 8 malam. Baiklah, kembali dalam Geng Kakak Petang. Hari ini siaran khas sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2025. Wanita beraspirasi membina legasi. Baik, bos. Bos okey, bos? Nampak macu depan kami. Ya, kita kembali ke Geng Kakak Petang bersama dengan ketiga-tiga penyampainya wanita. Jika anda dapat lihat menerusi Facebook dan juga TikTok. Dan di sebelah saya juga wanita, Puan Nur Fazilah. Dan yang kalau saya nak kira di sini, saya pandang ke kiri. Bos, kat luar lagi ramai, bos. Kat luar. Sampai ke luar pintu, bos. Dekat luar pun ramai. Okey, alhamdulillah saya ada rakan juga ni nampaknya. Ada pengurus radio klasik di situ. Saya pandang ke kanan, saya nampak Aizat di situ. Aizat masih situ. Aizat masih kekal di situ. Jadi teruskan bersama dengan Geng Kakak FM, Petang. Geng Kakak Petang. Ya, meriah konti hari ini. Baik, bos. Tema pada tahun ni merujuk kepada semangat wanita untuk mencapai impian dan matlamat yang besar dalam kehidupan. Jadi, bos, apakah langkah yang diambil untuk memberi lebih banyak peluang dan juga platform kepada wanita, dan bagaimana cara pengurusan radio menunjuk penghargaan buat semua wanita-wanita? Sarah macam marah je, bos. Marah Mana bos, ada. Taklah. Sayang. Jadi kalau kita nak lihat langkah yang pertama, langkah 10, langkah 100, yang paling penting bila kita nak berada dalam bidang penyiaran ni, latihan. Jadi mana-mana wanita yang berada dalam bidang penyiaran radio ataupun dalam bidang penyiaran TV ataupun berita di RTM ni, bolehlah berkursus untuk menambahkan ilmu, untuk mengasah bakat, untuk mempertajamkan minda dan untuk mempercambahkan pemikiran yang kreatif. Itu yang paling penting. Jadi terbuka pada bila-bila masa dan memang digalakkan supaya kita sentiasa membuat pembelajaran kendiri dan juga untuk mendapatkan ilmu di mana saja kita berada. Dan yang kedua, seperti yang saya dah sebut tadi tu, yang saya lihat ke kiri, ke kanan, maknanya penuh kaki tangan wanita di dalam konti Nasional FM sentiasa di hati dan diperhatikan menerusi media sosial oleh pengurus Nasional FM Puan Salbia. Kak Sam memantau jadi jadi kita rasa seronok sebab penglibatan wanita memang bertunjangkan di radio ini ataupun di RTM ini. Memang kita sebuah pengamai yang ada, jadi kita sama-sama menyumbangkan idea dan juga pemikiran supaya dapat menyampaikan informasi yang berterusan kepada pendengar dan juga para penonton di luar sana. Dengan itu kami juga Geng Kakak Petang berbesar hati sebenarnya untuk menjemput yang berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program radio, dan juga yang berusaha Puan Nur Fazilah Hashim, timbalan pengarah bahagian program radio, untuk sama-sama menyertai upacara memotong kek sempena dengan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2025 dengan temanya Wanita Beraspirasi Membina Legasi. Tu dia, kek ada di hadapan kami untuk rakan-rakan yang menonton siaran TikTok live kita pada petang ini ya. Kek berbentuk hati, bentuk love pada petang ini. Buat untuk lagi buat. Begitu ramai sekali kawan wanita. Jumpa masuk dan memeriahkan konti Nasional FM. Okey. Lelaki juga ada, Li. Lelaki juga ada. Kita nak ikat rakan-rakan kita dari radio lain. Okey. Silakan. Sila masuk. Untuk acara memotong kek sebagai simbol untuk kita menghargai kaum wanita, sumbangannya begitu besar sekali, dan dengan adanya kejayaan wanita di sebelahnya berdiri lelaki juga yang sama-sama menyokong ya. Silakan. Jadi saya pun terkejut. Dia ada auto mic. Jadi sempena Hari Wanita Sedunia 2025, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita pada rakan-rakan dalam konti ini dan di luar sana dan juga di seluruh RTM. Wanita beraspirasi membina legasi. Jadi kita juga akan memotong kek yang disumbangkan oleh Sri Pacific Hotel Kuala Lumpur. Jadi untuk memotong kek ni saya menyerahkan kepada timbalan. Itulah dia kan. Silakan. Boleh. Ya, acara memotong kek sekarang ini. Kami sangat-sangat menghargai kehadiran Encik Saiful Zaman Yusof dan juga Puan Nur Fazilah Hashim. Walaupun hari ini kita berpuasa ya, tetapi sudi juga menghadirkan diri untuk meraihkan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2025 di konti Nasional FM. Biasanya
wanita terima bunga daripada lelaki. Jadi hari ini kita dah rasa berbesar hati sebab Bos Cipus akan serahkan sekuntum bunga untuk setiap orang yang hadir. Itu dia. Terima kasih Bos Cipus dan juga Puan Fazli. Okey, kita dah bunga. Sekarang ni dia adakan acara penyerahan jambangan bunga.